I ada benda nak bincang dengan you. Macam apa? Mulai hari ni, I nak you jadi seorang isteri. Habis tu selama ni I isteri tipu-tipu you je ke? Bukanlah macam itu you. Maksud I betul-betul jadi isteri lah. Ni, siapkan baju I, iron baju I, masak nasi, buat air, sedukkan nasi. Semua tu lah you. Itu semua kerja bebek lah, bukan kerja I. Yang you mengada sangat kenapa? Aduh, ni you. You kena taat kat I tau. I ni suami you. Hei, memang betul tu. Mak perhatikan je kamu selama ni, Wadah. Memang kamu ni pemalas, Apa ni, Mak? Habis tu, Mak tengok masak nasi pakai dapur karen tu pun tak pernah nak buat. Ini kamu nak goreng cekodok untuk laki kamu tu. Entah apa-apa jadinya. Tengok. Bukan I seorang perasan tau. Mak pun perasan. Eloklah kamu berubah, Wadah. Nanti satu hari kalau si Wafi ni cari lain, jangan nak kata dia jahat. Ni sayang. I tak minta banyak pun. You jadi macam Miza je. Dah cukup dah untuk I. Alah, suruh buat benda baik je pun. Nak mengajuk pula.